Baru saja tangan perjanjian damai, dah jadi kes baru pula antara Thailand dan Kemboja. Thailand menolak usul Malaysia untuk menghantar tentera pengaman dan menangguhkan pembebasan 18 tahanan Kemboja. Dia tonton video ni dulu. Dan yang terakhir sekali ialah kenapa Perdana Menteri Thailand menolak cadangan Yang Berhormat untuk menghantar lebih ramai tentera pengaman ke Cambodia, Thailand. Perjanjian damai Thai dan juga Kemboja dimeterai pada 26 Oktober semasa sidang ASEAN. Tapi tak sampai 2 minggu selepas itu, 11 November 2025, seorang tentera Thailand cedera terpijak landmine. Askar tu hilang kaki kanan. Kejadian berlaku di Sisakit Province, daerah Thailand tapi berdekatan dengan sepadan Thailand Kemboja. Kawasan ni hutan tebal dan selalu dielakkan kerana risiko periuk api lama. Soalannya, kenapa tentera Thai tiba-tiba masuk kawasan tu? Selepas perjanjian damai, rondaan sepadan tetap diteruskan. Tapi Thailand dapat laporan bahawa mereka mengesan pergerakan unit kecil Kemboja berhampiran dengan buffer zone. Sisakit Province adalah bekas kawasan konflik Vietnam dan juga Khmer Rouge, iaitu pada tahun 1980-an, penuh dengan periuk api. Cuma isunya, Thailand kata periuk api yang meletup tu bukan periuk api lama. Corak tanah, sepihan letupan dan juga kedalaman tanam berbeza daripada periuk api ketika zaman perang. Tapi Kemboja menafikan. Mereka kata itu ialah periuk api lama dan tak akan meminta maaf. Thailand menangguhkan pembebasan 18 tahanan Kemboja. Tahanan ini ditangkap ketika konflik bersenjata 4 bulan lepas, Julai 2025. Seorang lieutenant, 2 sarjan, 12 korporal, 2 lance korporal dan 1 private. Kalau ikut perjanjian damai, Thailand sepatutnya memulangkan semua mereka. Baru nak bebaskan, dah jadi pula benda lain. Malaysia mencadangkan pasukan pemerhati ASEAN dihantar ke kawasan tersebut, tapi Thailand tolak. Sebab mereka kata mereka nak kekalkan kawalan penuh ke atas badan. Thailand juga cakap mereka tak mahu isu ni diperbesar-besarkan jadi krisis rantau. Saya nak quote satu ayat PMX di Parlimen semalam. Tak suka dan tak serang ni adalah dua perkara beza. Hubungan kedua-dua negara ni kembali panas, tapi sekurang-kurangnya mereka tak saling serang menyerang.